can tell, but it's dark outside and it's raining. We are going to Perak sebab hari ni petang kahwin. So we decided to, you know, datang kenduri orang ramai-ramai. Ada 4 kereta korang. Ada 15 orang. 16 orang. So orang kata full squad. Tapi nanti generation akrab gen lain pun akan datang juga. Cuma tak convoy dengan diorang lah, asing-asing. So we don't know bila diorang akan sampai. Tapi memang full house lah maksudnya. Akan ada sedekap sama akrab 2.0 ya korang. The trip balik hari je. So I don't know lah macam mana vlog ni nanti, sebab we'll be sitting in the car a lot, just like car rides. So I'm not sure if I'm gonna be able to vlog. So kalau korang nampak video ni, maksudnya I was able to. Kalau video ni tak keluar, maksudnya tak ada footage lah. Tak ada content. So you wanna say anything? It's going to be a very tiring day because we didn't sleep. We're not sleeping. We're not staying there. So stay tuned for the next vlog. Boy, we are currently in the car sebab kita tengah tunggu budak lain akan datang. I'm wearing baju kebaya warna coklat korang. Auntie, she's so beautiful. Nanti suruh I unlisted lagi. Hari tu vlog birthday dia suruh unlisted. Dia suruh put on unlisted YouTube video sebab dia malu, dia manja-manja. Just too pretty. Okay, whatever. Okay, I'll update you guys soon. Bye-bye. Bye. By the way, lupa alang-alang tu, I'm just gonna give you guys macam tentative lah. So kita akan kejap lagi berhenti ke R&R, and then R&R mana kita akan berhenti? Tapah. Kita akan berhenti di R&R Tapah. Lepas tu makan breakfast I think. Lepas tu we're gonna skip lunch sebab kita akan makan dekat Perak lah pada time sampai tu. And then after balik nanti, After balik nanti kita akan raya-raya or typing, I guess. I don't know actually. Typing. So Tudulung. By the way korang By the way korang, kalau footage ni nampak pelik macam lain je, sebab I recently changed camera. Usually I use my phone, tapi hari ni I decided to pakai camera. So it might look a bit different. I don't know yet. I don't know how it's gonna come out actually. I don't know. It's my first time wearing it, using it. Everybody is. Manzik, say hi. Macam ni tak reti nak zoom. Okay. Hi. Anjing kejut. Kurang kejut aku. Dekat sangat aku. Actually aku tak reti nak zoom tu. Ain. Sekarang kita tengah tunggu siapa ni? Sekarang kita tengah tunggu baruah lambat. Allahu Akbar. Okay, cuba name drop sikit. Siapa yang lambat tu? Nanti kita tengok kat caption bawah. Okay. Hari ni kita nak pergi Kenduri Petam. Okay guys. Nantikan La ilaha. Syung. Oh, Syung. Ipan. Cakap. Ipan canggung mood hari ni. Cakap nak cakap apa? Before gerak ni. Semua kena tunggu budak-budak ni. Nak gerak pergi Kenduri Petam. Jangan. Kemunting, Taiping, Perak. Oh, wow. Let's go. Cantik korang sekarang 7.30.
janji nak gerak tayar golek pukul 7. Action kumpul pukul 6.30. Gerak pukul 7.30. Gerak pukul 7. Tapi as of now 7.30 still tak habis kumpul lagi. Semua orang still ada 3 kereta. So macam mana? Everybody's waiting. Sekarang baru ada 3 kereta. Lagi satu kereta elek. Aduh. Macam akan lambat tiba ni korang. Last kita orang gerak dulu sebab everybody was taking too long. Right now pukul berapa? 7.44. Sekian perjalanan kami selama 3 hari 2 malam. Okay. Salah trip weh. Salah kan? Sedikit silau korang walking over untuk pergi ke R&R. Sekarang kita kat Tapah by the way. Takutnya banyak pula kereta. Okay. Now where the heck is Manzik going? Toilet. It's okay. I'm wearing kasut. Later I'll change out to a bit of heels. For now pakai sneakers je sebab senang nak berjalan. Hello. Hi. Sekarang kita orang dekat R&R Tapah. And we are on the way to Taiping Fair for pick-up. Sekarang tengah breakfast baru. It's 10:12. Bukan 10. Oh wow. Okay, vlogger. Oh wow. Yeah, breakfast. Everyone's just eating. Yeah. Oh, gemuk kat macam dia. Oh, It's so big. no, see, it's like this. Look at this. Oh yeah. Korang? They have the S. Yelah. Menariknya. You eh? Ini Y. Oh wow, KFC. I see you. Balik cakap hi. Hi guys, welcome to the channel. Welcome back. Welcome back to my channel. Welcome back to the channel. Irman, aku tak reti nak zoom tu. Macam ni ke? Look at hi. Tak reti lah. So guys, kita dah makan. Now kita nak sambung perjalanan balik. Yeah. What did you eat just now? I ate what we call that? Mehun with nuggets, and it was expensive as hell. Expensive? Yo, Really? How much was it? cheap.
Yep. You know, macam pinggan macam half quarter lah, full quarter. Satu suku. So as usual, Arena's always expensive. I don't know why. Even for pinggan nasi lemak ayam, it's 10 ringgit. But jadi what it is, we have to try to be more wise on our spend, so we can spaces in our stomach to eat at Baitams. So we have till I think one hour, I think. An hour till we arrive at Baitams wedding. So we have 2 more hours actually. So yeah, see ya. Okay, kita dah sampai Tepeng. Baitams kata Tepeng. Okay, Pan, pegang. Lead the way. Cari kepastian dalam cinta, dan di sini masih sampai Tepeng bro. Geng. Acena. Okay, Tepeng, here we come. Yes. Oops, sorry. Nasi Arab guys. Oh ni lah mana Tepeng, kalau tak sama je orang cakap faham. Kau cakap Bangi je. Baik. Salah kan? Ada durian guys. Baitams, here we come. Okay guys, dalam 13 kilo lagi, 21 minit lagi, InsyaAllah sampai ke rumah Baitams. Tengok. Sikit lagi. So stay tune, kita tunggu Baitams. Guys, dah kat Kemunting guys, kat Kamunting. Sikit lagi Baitams, sabar Baitams. Duit Baitams. Stay by tepung ke Baitams? Bukan birthday kot. Oh, bukan benda. Okay, Kamunting. 1, 2,
time ni lah. Time dah sampai, time tu lah nak lap-lapnya. Lelaki. Alah, biasa lah. Lap kasut. At least lah. Hey, aku make up 4:30 pagi tau. Wow. Awal. Dia awal. 4:30 pagi, baik. Ya. Sebab Manzik dah tegur aku semalam. Manzik jenis aku macam ni. Bangun awal macam tu. So aku macam okey. Dia mention aku 40 kali. Padahal aku awal tau. Bang, atas tu ada benda tau. Memang Astagfirullahaladzim. tak adanya. Buat kurios siot. Ya, asal gimbal ni lari-lari weh. Aku tak faham macam nak guna weh. Tak hati guna. Tanya tadi macam pelik sikit. Dia macam tak static sangat. Oh, okey. Setting dia salah. Nampak sangat tak hati guna kan? By the way korang, kita dah sampai actually. Kita dah sampai dah. Tapi budak-budak lelaki ni time-time ni lah baru nak bersiapnya. Ini dah dia. Lah. So, I'm just waiting for them. Tengok budak-budak ni. Time ni nak pakai deodorant. Nak baru kan? Tak payah. YB kita. Ya Allah. Petam kejap Petam. Time ni nak pakai deodorant. Sabar. Petam nak deodorant juga. Petam pinjam tandas. Ipan nak berak Petam. Aduh, lah budak-budak ni. Assalamualaikum korang, adik-adik. Saya dah tukar kereta. Okay. Hai, saya tengah buat live. Semua smile. You in a vlog. Sekarang update dia adalah saya dalam kereta Emal pula. Sebab kita tunggu lagi satu kereta. Dua kereta lagi. Kita tunggu lagi dua kereta yang on the way. Jadi nak buat macam mana kan? Okay. Kita sama depan. Okay, on depan pula. Take over. Tadi Ipan nyanyi dalam vlog aku. Hello. Hai semua. Nanti post tau. Makeup saya nak make up pink tadi. Cuba tengok. Kita exactly buat make up juga serangan. Don't mention any names here. Ada buat tak? Tak tolong ajak admin Bandits buat poster diorang buruk semua. Bandits punya poster cantik. Nak makan menyambut ke tak? Okey tak? Then? Macam mana nak flip? Ada brightness flip. Tak sebab ni. So? Dia tak bawa apa-apa. Bawa bandit dengan hitam. Tunggu. Jejaka handsome tu. Jejaka. Jenis apa ni berdisiplin lah. Jangan sangat. Kita dah on the way masuk. Lead the way, bukan alone. Lead the way, bukan. Arisa say hi. Allah gelap hitam. Yes. You do sirup. Pantai tu kau. Petam. Jangan ambil gambar terus. Kita ambil gambar. Kita cakap ambil gambar terus. Petam. Congrats Petam. Oh. Allah, mana nama Allah. Oi. Okay. Makan.
Oh, makan. 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 Okay. Oh, wow. Sufi. Oi. Tengkau bila? Berat ah. Soalan tu ya. Bagi Risha nak apa tu? Oi. Bijalu. Asal macam ni? Baru ya? Memang tak nampak. Memang satu jalan tu ada. Aku ni pun dah kenyang. Makan. Pan. Kata tambah ni dia habis makanan. Dia kena datang lalas. Bagi Nintendo. Kena cuci ya. Kena makan fast lah. Ada saiz. Bawa bicara tengok. Okay. Bisa untuk apa tu? Buat kenangan lah. Kenangan. Kau dia setuju tak nak ambil kan? Betul. Dia tinggal apa lah. Pantangan. Ada dulu. Alah, hai nyampah lah. Tapi tak boleh. I'm just gonna eat and then I'll take you guys.